Tahun 2004, Anwar Ibrahim keluar penjara. Saya keluar 2003. Anwar Ibrahim keluar 2004. Masa dalam setahun tu, kalau tuan-tuan masih ingat, macam-macam isu kontroversial yang melanda umat. Lina Joy antaranya. Dan saya masa tu, dalam mesyuarat parti, kita bertentangan dengan kelompok-kelompok liberal dalam Parti Keadilan. Tapi saya tak boleh buat apa, Anwar dalam penjara. Jadi kita tunggu. Dan memang Parti Keadilan lemah. Tidak boleh buat keputusan. Tidak boleh menyatakan sikap untuk mempertahankan mahkamah syariah yang dihina oleh Lina Joy macam tu saja. Kita tak boleh mempertahankan martabat agama. Tak boleh. Disebabkan nak menjaga hati kelompok-kelompok liberal. Jadi saya tunggu Anwar Ibrahim keluar. Sebab prinsip saya, walaupun saya tak setuju dengan dia bos saya. Masa dia masuk dalam penjara, saya susah politik dia. Saya mesti bela dia. Saya mesti pertahankan dia sehingga dia keluar. Itu beza saya dengan Zahid Hamidi. Zahid Hamidi, bos masuk, aku lepas dulu. Bos jadi Perdana Menteri, aku sebelah. Itu beza. Saya, dia jadi Perdana Menteri, saya tak heran lah. Hantar hang lah. Hantar betul, aku bantai hang. Tapi bila you dalam penjara, you sahabat saya, you pernah bagi saya ruang, saya jadi susah politik you, saya mesti bela you. Dan saya bela dia. Rekod menunjukkan saya hanya keluar PKR tahun 2007. Selepas Anwar dah keluar penjara. Lepas dia keluar penjara 2004, dia hantar saya pergi Turki. Kawan dia lah Erdogan. Erdogan siapkan semua 5 minggu. Ketua pimpinan utama Parti Keadilan dilatih di Turki selama 5 minggu. 4 minggu kita tanpa Anwar. Minggu terakhir Anwar pun datang dengan Erdogan. Saya ketua dalam latihan itu. Antara ahli dia 5 orang. Johari Abdul. Orang Sekretariat Petani ya. Ahli saya. Saya ketua dia ahli. Sekarang dia belagak lah kan saya. Speaker Dewan Rakyat kan. Dia tanya dia. Jadi balik daripada Turki lepas 5 minggu, Anwar panggil saya. Dia kata, Izam, apa you belajar di Turki? Apa yang kita boleh buat ni? Ini salah Parti Keadilan. Kita tak boleh nak push. Kita stuck, dia kata. Kita stagnan. Tak boleh nak menang. 2004 ni. Pilihan raya pun tak bagus. Yang paling teruk. Kan? Parti Keadilan pasal kan? Hanya Parlimen Matang Pau saja menang. Itu pun hampir kalah juga. Jadi macam mana nak buat? So saya kata, saya bagi tahu dia. Saya kata, saya memang nak bagi tahu you lama. Tapi bila saya tengok di Turki, saya rasa lebih berani nak cadangkan pada you. Kata apa dia? Kata you kena ikut Turki. Kena ikut Erdogan. Dia buat parti moden, AK Parti. Ya? Tapi ada satu lagi parti tradisional, macam PAS lah, Parti Refah di Turki, yang dipimpin oleh Erbakan. Saya kata, why don't Erbakan dan Erdogan seteru secara peribadi. Tetapi disebabkan nak melawan rejim sekular ni, nak menjatuhkan Turki ni, yang dikuasai oleh kelompok-kelompok sekular general ni, dua kelompok Islamik yang moden dan tradisional ini, walaupun ketuanya tak berapa ni, ngam, mereka bekerja sama, tak bersatu, bekerja sama dan membuahkan hasil yang baik. Ya, berjaya diselamatkan Islam di Turki. Dan buat pertama kalinya kelompok Islamis menang di Turki menentang kelompok sekular di Turki. Jadi saya kata-kata, jadi nak suruh buat apa? I nak cadang you, kita gabung dengan PAS. Dan dalam kes kita, you lebih bernasib baik pada Erdogan sebab pemimpin PAS mengalu-ngalukan pernyataan. Masa dia kena keluar dulu pergi Munich, saya ingat pimpin-pimpin PAS datang Munich, masa itu saya ada, memang ditawarkan untuk bersama dengan PAS. Jadi saya kata, ambil peluang ini, kita kuatkan politik Melayu. Kita kena kuatkan politik Islam PAS dengan PKR, kelompok moden ini bercantum, kita mampu untuk melakukan perubahan yang berbeza. Satu. Kedua, kita boleh membendung kelompok-kelompok liberal, non-Muslim, yang sekularis, yang pluralis, kelompok-kelompok NGO internasional ini, yang menguasai kita, mencengkam kita dalam Parti Keadilan. Dan kita tak mampu. Kalau kita PAS bersama kita bergabung dengan PAS, kita akan mampu membendung mereka. Jadi kita kuatkan dulu. Anwar kata, habis aku nak letak mana semua ni? Itu saya terkejut. Nak letak mana kelompok-kelompok NGO yang internasional ni semua ni? Mereka lah yang bagi aku lepas, bebas. Mereka lah yang round dunia untuk lepaskan aku.
Nak harap yang PAS, ABIM, kelompok-kelompok NGO dalam negara ni, mereka Malaysia boleh lah. Yang international ni, aku perlukan sokongan daripada kelompok-kelompok ini. Masa tu saya tahu dah masa tu. Dia sudah, Anwar ni sudah diikat. Dia tak boleh buat keputusan tu. Satu. Kedua, dia pelekehkan PAS. Saya masih belum lagi nak sebut. Sebab terlampau teruk yang disebut. Nak suruh aku masuk PAS. Lepas tu disebut lah. Ada masa tu saya. Kalau tidak, kalau ikut niat saya, 2004 saya masuk PAS ni. Tapi Anwar, dia tak mau. Dan lebih penting daripada itu, saudara. Bila dia dalam penjara, dia terikat dengan kelompok-kelompok ini yang mencengkam dia. Dan termasuk dalam Amerika Syarikat. Ini yang bab Israel. Yang orang kata dia tersasul lah. Kan? Tentang yang tadi Datuk Tun Faisal sebut. Dia bukan tersasul. Dia memang bersama dengan kawan-kawan Zionis. Masa dia keluar daripada penjara, buat rawatan di Munich, antara yang menziarahi dia, itu Wolfowitz, Paul Wolfowitz. Siapa Paul Wolfowitz? Menteri Pertahanan Amerika Syarikat. Menteri Pertahanan Amerika Syarikat yang membom Iraq, yang memulakan perang Iraq itu, menterinya Wolfowitz. Mengapa diserang Iraq? Pada masa itu, diserang Iraq kerana Iraq itu merupakan ancaman kepada Israel. Dan Wolfowitz itu Menteri Pertahanan Amerika Syarikat, dia bertanggungjawab untuk menyerang Iraq dan menghabiskan Iraq. Sebelum itu, dia jadi duta di Amerika Syarikat. Wolfowitz. 2 tahun dia jadi duta Amerika Syarikat, dia keluar daripada Amerika Syarikat, reformasi bermula di Indonesia. Runtuh Soeharto. Sudah nampak? Siapa ada Wolfowitz ni? Mengapa dia duduk di Indonesia? Mengapa dia jadi duta besar di Indonesia? Kerana Indonesia tu negara Islam yang terbesar di dunia. Amerika ada kira-kira di situ. Dia dihantar, dan sebab tu dihantar Wolfowitz. Dan Wolfowitz ni juga yang menyerang Iraq. Ini kawan Anwar ni, Wolfowitz ni. Maknanya bukan calang-calang. Kalau setakat Menteri Pertahanan yang lain, boleh kita terima. Ini Wolfowitz, arkitek perang Iraq. Arkitek yang menjatuhkan Indonesia. Wolfowitz. Itu kawannya. Tak cukup dengan itu. Wolfowitz lepas dia jadi Menteri Pertahanan, dah hancur dah Iraq, misi dia dah selesai. George Bush pada masa itu Presiden, lantik dia jadi World Bank Chief. Ketua World Bank. Jadi Ketua World Bank, kena tangkap pasal skandal dengan seorang perempuan, Shahareza, perempuan Islam. Staff World Bank. Cuma dia baik sikit kawan di sini lah. Kan? Dia dengan perempuan. Yang ini perempuan ada, lelaki ada, semua ada. Tapi salah dia jadi ketua World Bank. Dalam undang-undang World Bank, tak boleh kamu ada skandal dengan kaki tangan. Kalau kamu skandal ke orang luar, tak apa. Kaki tangan, you have to resign. Jadi Wolfowitz kena resign. Tetapi apa Anwar Ibrahim buat? Dia buat surat. Anwar Ibrahim buat surat kepada World Bank. Saya ada surat tu. Anwar buat surat kepada World Bank sebagai pengurusi Institute of Futures. Institute for the Futures. Anwar bagi tahu World Bank, dia kata Shahareza ini pada waktu-waktu kesekian, dia bukan bekerja di World Bank. Dia bekerja dengan saya di institut saya. Sebab apa dia buat itu? Untuk selamatkan Wolfowitz. Dengan surat itu, dia harap Wolfowitz selamat. Tak kena resign. Sebab dia bukan kaki tangan. Shahareza bukan kaki tangan World Bank. Pada dia berskandal, masa dia berskandal dengan Wolfowitz. Anwar tulis surat itu untuk mempertahankan Wolfowitz yang dah hancurkan Iraq, yang dah hancurkan Indonesia. Dia boleh pertahankan. Kawan-kawan Wolfowitz Amerika pun tak pertahankan Wolfowitz. Dia boleh sanggup jadi barwa Wolfowitz, tulis surat kepada World Bank. Cuma World Bank ni dia cerdik. Dia bukan bodoh macam buat-buat ketimbang ni. Wolfowitz tolak surat Anwar. Sebab World Bank World Bank tolak surat Anwar sebab World Bank tahu Anwar ni ketimbang dari dulu. Tolak surat ni dan buang Wolfowitz. Itu cerita. Ini bukan cerita dongeng. Saya, kawan-kawan saya ada World Bank. Kita Malaysia pun banyak orang World Bank. Mereka pun meluat. Pada masa itulah dia telefon saya.
Dia kata, you better expose dia. Sebab saya kata bagi surat. Dia bagi surat. Surat World Bank. Bukan surat Maybank. Kan? Surat World Bank bagi ke saya. Daripada dulu sampai sekarang saya tanya Anwar, satu dia tak jawab. Sama lah saya. Ini bukan main-main. Ini membabitkan World Bank. Sekarang kamu Menteri Kewangan mana lagi? Dia Perdana Menteri. Ini membabitkan keselamatan negara. Ini membabitkan World Forbes. Ini membabitkan Israel. Ini membabitkan Zionis. Dan saya menyatakan dengan jelas, Anwar ini agen Zionis. Dia bukan tersasul. Dia bukan tersasul. Dia kata, the right to exist, yes. The right to protect Israel has the right to protect Israel, yes. Oh, kata dia tersasul. Sebab dia letih round. Mana sekarang bukan bodoh. Kan? Dia buat itu untuk apa? Untuk kawan-kawan Zionis. Sebab kalau kawan-kawan dia, sebab 5 hari sebelum itu, dalam conference di Arab, dia punya pukul Israel ni. Pukul Israel itu untuk siapa? Untuk kita lah. Hak Melayu ni. Sebab dia dapat undi Melayu. Takkan dia nak sokong Israel? Mampu lah dia. Dia bantai lah Israel. Sebab nak dapat undi Melayu, Kedah pun dia lingkup. Menteri dia pun lingkup. Tak pernah kat Kedah ni. Jadi dia nak dapatkan undi Melayu. Pematang Pauh pun dia lingkup. Jadi dia dapat undi Melayu. Nak dapat undi Melayu macam mana? Takkan sokong Israel. Kena sokong Palestin. Itu yang dibalon dekat depan Arab tu. Lepas tu dia suruh media-media Malaysia ni cover. Dia pukul ni. Is hypocrite. Hypocritical. Hypocrisy of the West. Macam-macam dia cakap. Lepas 5 hari. Lepas 5 jam ke. Kawan-kawan dia yang mereka pun telefon. Yes, brother Anwar. Have you forgotten us? We are friends. We help you a lot. No. I will manage. Lepas tu dia pergi CNN lah. Lepas tu kawan dia telefon, dia akan cakap, you see, I talk in CNN, I defend Israel. I've defended Israel openly in CNN. Tengok. Dekat CNN, diselesaikan dengan Zionis. Dekat TV3, diselesaikan dengan yang Melayu. Yang bengong-bengong Melayu ni boleh sokong lagi. Tak percaya. Yang bengong lah, kita cerdik lah. Saya sempat lah bengong juga banyak tahun lah juga kan. Saya mengaku sebelum ampau mengata saya kan.